أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. توبة من عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موت ولا حياة. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك يا الله. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل بوجوده جميع الكائنات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا حبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد المرسل بالآيات الواضحات، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم آتنا بفضلك، اللهم افتح علينا بفتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب العالمين. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid An-Najwan dan seluruh ahli jawatan kuasanya,
yang dihormati para pegawai syarak Masjid An-Najwan, dan yang saya hormati, yang saya muliakan para jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung insya-Allah pada malam ini kuliah maghrib kita berdasarkan kepada kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Alim Allamah Tuan Syekh Muhammad Zain Ibnul Faqih Jalaluddin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada bicara ilmu usuluddin, ilmu tauhid, atas jalanan ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Muka surat 75. InsyaAllah kita masuk malam ni pada bab yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Bab yang ke-11, dalil Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qidam, yakni bersifat dengan sifat qidam. Jadi insya-Allah kita mengambil reti, mengambil tahu pula dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan qidam, dalilnya pula. Jadi kita tengok matannya terlebih dahulu. Yakni matan ini dinaqal, diambil oleh tuan pengarang kitab ini di dalam kitab Matan Ummul Barahin yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi ataupun digelar dengan Imam As-Sanusi radhiyallahu anhu, yang wafat beliau ini Imam Sanusi meninggal pada tahun 894 Hijrah. Baik, jadi Imam Sanusi dia tulis dalam kitab dia namanya Matan Ummil Barahin, yang kemudiannya di antara ulama yang mensyarahkan kitab tersebut iaitu tuan pengarang kitab ini Syekh Muhammad Zain Ibnul Faqih Jalaluddin. Jadi kita baca sama-sama matan Ummil Barahin. Kata Imam Sanusi, wa amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala فلأنه لو لم يكن قديما لكان حادثا فيفتقر إلى محدث فليزم الدور أو
tasalsulu. Semula kita baca Imam As-Sanusi kata, wa amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun qadiman lakana hadithan fayaftaqiru ila muhdithin falyazamud dawru awit tasalsulu. Baik, kita lihat kepada terjemah ke dalam bahasa kita. Kita baca matannya satu persatu serta terjemah Melayunya. Wa amma, dan adapun, burhanu, dalil, wujubil qidami lahu ta'ala, wajib qidam bagi Allah Ta'ala, fali'annahu, maka kerana, law lam yakun qadiman, bahawasanya jikalau tiada ada ia qadim, lakana hadithan, nescaya adalah ia baharu, fayaftaqiru ila muhdithin, dan jika adalah ia baharu, falyazamud dawru, maka berkehendak kepada dan jika adalah ia baharu, maka berkehendak kepada yang membaharukan dia, falyazamud dawru, dan melazimkan daur, awit tasalsulu, atau tasalsul. Bacanya tasalsul, bukan tasasul. Dia memang sebutan Arab dia tasalsul. Nanti insya-Allah kita ambil faham apa dia daur, apa dia tasalsul. Okey, disebut dulu. Daur tu apa? Tasalsul tu apa? Okey, baik. Baca terjemah semula. Kita tabit mana yang perlu tabit, catat mana yang perlu catat. Dan ada pun dalil yang menunjukkan, dalil-dalil ni yang menunjukkan. Dan ada pun dalil yakni yang menunjukkan wajib apa sini? Wajib akal. Wajib pada hukum akal. Yakni wajib akal, maknanya akal kita tak terima tak ada, mesti ada. Itu makna wajib akal. Jadi wajib sini wajib akal. Wajib mesti qidam bagi Allah Ta'ala. Qidam ni sifat yang telah kita belajar, yakni sifat qidam. Kalau mengikut tertib 20 sifat tu, sifat yang ke-2 wujud qidam. Baik, qidam ni maknanya sedia kala. Nak sebut sedia pun boleh, nak tambah sedia kala pun boleh. Yang penting sedia kala tu maknanya apa? Kalau sedia ataupun sedia kala, makna yang dikehendaki iaitu apa? Sedia kala Allah Ta'ala bermaksud wujud Allah. Allah ada, tidak ada permulaan baginya. Itu maksud sedia kala. Allah ada, tidak ada permulaan adanya.
Itu dipanggil sifat qidam. Qidam tu bahasa Arab. Kalau terjemah ke Melayu, jadi bunyinya sedia ataupun sedia kala. Makna sedia kala tu ialah apa dia? Ada Allah, wujud Allah, tidak ada permulaan adanya. Tu. Okey, boleh faham ya? Itu maksud qidam. Jadi dia kata wajib qidam, wajib sedia bagi Allah Ta'ala. Kemudian sekarang ni apa yang kita nak kena tahu, iaitu dalilnya. Okey ya? Dalil, apakah dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala mesti bersifat dengan qidam? Dalilnya apa? Itu sekarang ni dia nak ke situ lah. Okey, kemudian maka kerana bahawasanya jikalau tiada ada, tidak ada. Kalau tak ada ia Allah, ia dhamir. Bahasa Arab dipanggil dhamir. Ya, dalam grammar, kalau bahasa Inggeris disebut grammar. Kalau dalam bahasa Melayu disebut dengan tata bahasa. Kalau bahasa Arab dipanggil nahu saraf. Ya. Jadi kalau dhamir dalam kaedah nahu saraf bahasa Arab, dhamir ni ganti nama diri. Dalam bahasa Melayu tu dia panggil ganti nama diri. Kalau diri sebenar, contoh diri sebenar tu Ahmad. Ahmad tu nama merujuk pada seseorang. Ahmad namanya, diri sebenar. Jadi terkadang kita tidak mengguna nama sebenar, tapi kita guna dengan ganti nama diri. Kita sebut, contohnya kita buat satu ayat, bahawasanya dia telah makan makanan itu. Bahawasanya dia telah makan makanan itu. Dia tu siapa? Merujuk kepada Ahmad. Maka dia tu dalam bahasa Arab dipanggil istilah dhamir. Dipanggil ganti nama diri. Jadi saya nak katanya tuan-tuan, dalam sistem pengajian kitab-kitab seumpama kitab kita ni dipanggil kitab-kitab turas. Orang dulu-dulu panggil kitab kuning. Setengah kata kitab tua. Kitab-kitab turas namanya. Adalah sangat penting untuk mencatat. Makna kata ketika mana seperti sekarang ni kita tengah talaki kan, tuan-tuan tengah belajar kitab ni, bila guru dia menerangkan perkataan-perkataan ibarat kitab ni, bila tok guru dia sebut perkataan ia, dia, mereka, maka tak dapat tidak guru mesti menerangkan dhamir itu kembali kepada siapa. Mesti sebut begitu. Maka adalah menjadi tanggungjawab para murid. Ni kalau sistem mengaji di madrasah lah. Kan? Kita tak berpeluang nak masuk pondok, nak masuk madrasah, duduk mengaji secara sistem pondok, tak berpeluang. Tapi walaupun begitu tak mengapa. Kita tetap mendapat peluang itu di masjid kita. Tapi kena catatlah. Sebab itu tuan-tuan kalau dengar saya sebut ia, saya akan sebut ganti nama diri itu rujuk pada siapa, dan menjadi tanggungjawab para murid mendhabit, mencatat siapa yang dimaksudkan dengan dhamir ini, kembali ke siapa. Okey, boleh faham ya? Maka saya nak katanya adalah satu perkara yang penting, adab yang sangat penting ketika mana kita mempelajari kitab-kitab seumpama ni.
mencatit apabila guru menyebut dhamirnya kembali pada siapa, catit di situ. Kerana apa? Kegagalan memahami dhamir itu kembali kepada siapa, maka terkadang boleh menyasarkan maksud ataupun kefahaman kita terhadap ayat yang dibaca, sebab kita tak tahu dhamir itu kembali pada siapa. Jadi akibatnya boleh menyasarkan kefahaman ibadat kitab. Maka sebab tu kata Tok Guru, dia kata mencatit dhamir itu adalah sesuatu yang penting. Okey. Semula kerana bahawasanya jikalau tiada ada, yakni tidak ada ia Allah. Biasa saya akan sebut gitu je. Ia Allah. Maknanya Allah itulah yang dimaksudkan pada ia itu. Okey. Jikalau tiada ada, tidak ada ia Allah qadim, yakni bersifat dengan apa makna qadim? Tadi disebut qidam, lepas tu qadim. Mana satu betulnya? Dua betul. Qidam nama sifat, qadim yakni Allah yang ada sifat qidam. Itu maksud qadim. Allah yang bersifat dengan qidam itu dipanggil dalam bahasa Arab qadim. Tu. Macam contoh kalau macam melawak orang yang kerja dia sebagai pelakon lawak kan, dia berlakon buat lawak. Bila dia melawak, dia panggil kerjanya melawak, maknanya dia orang yang ada sifat dia pelawak. Pelawak tu nama dia. Okey, jadi kan beza tu. Jadi kalau sebut qidam tu nama sifat, nama bagi satu sifat yang disabit dengan Allah. Kalau qadim yakni Allah lah yang bersifat dengan sifat tersebut. Dia panggil qadim. Itu maksudnya. Jadi tak ada beza pun. Okey, itu maksud dia. Kalau Allah Ta'ala tak ada sifat qidam, lagi nescaya adalah ia Allah baharu. Ni dipanggil apa? Inilah dalil dia. Dipanggil dalil apa ni? Ni dalil namanya dalil akli. Dalil akal, fikir. Kita fikir tengok. Kalau Allah Ta'ala tak ada sifat qidam, yakni sedia kala tu, di mana yang sedia kala yang kita maknakan tadi. Kalau Allah tak ada sifat qidam, kalau Allah tu tak sedia, nescaya pastilah Allah itu baru. Baru maknanya apa? Baru artinya ada kemudian daripada tak ada. Maknanya bermula dengan tak ada dulu. Adakah Allah begitu? Allah Ta'ala ni dia mula dengan tak ada dulu, lepas tu baru ada. Itu mustahil. Jadi bila akal kita fikir begitu, kalau Allah tak sifat dengan qidam, yakni ada Allah tak ada permulaan, nescaya dia baru, yakni baru bermula dengan tak ada dulu, baru ada. Maka bila Allah Ta'ala bermula dengan tak ada, kemudian baru ada, itu mustahil bagi Tuhan. Itu tak menepati sifat Tuhan. Sebaliknya, bolehlah dipanggil makhluk. Macam kita. Kita ni qadim ke baru? Kita ni baru. Makna apa? Kita ni ada kita bermula dengan tiada dulu. Kita ni kan, kita asalnya tak ada, kemudian baru ada.
Itu pun dengan kehendak Allah. Allah mengadakan kita, menjadikan kita, adalah kita. Kalau tak, Allah Ta'ala tak berkehendak nak menciptakan kita, kita tak ada. Itu dia, tak? Jadi Alhamdulillah Allah Ta'ala telah menciptakan kita. Tapi ingat, Allah Ta'ala menjadikan kita tujuan utama untuk mengenal dia dulu, mengenal Allah dulu. Itu tujuan utama Allah menjadikan kita, iaitu untuk mengenal akan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab tu kata mengaji, belajar ilmu tauhid, yakni mengenal Allah ni, kewajipan yang paling utama dulu. Baru masuk fiqh, masuk tasawuf. Kena kenal dulu siapa yang menjadikan kita, siapa yang berkuasa atas kita. Tak? Lepas tu barulah kita kenal diri kita. Siapa? Bila dah kenal diri kita, barulah kenal akan Tuhan. Tu dia. Sebab itulah Imam Ibn Ruslan kata apa dia? Imam Ibn Ruslan, dia kata dalam kitab dia Matan Zubat, salah satu kitab yang belajar di pondok, kitab wajib belajar, Matan Zubat dia panggil. Antara kalam dia sebut apa? Awwalu wajibun 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqani. Maksudnya awwalu wajibun, awal-awal yang diwajibkan atas insan, atas setiap manusia, apa dia? Ma'rifatul ilahi, mengenal Tuhan, yakni mengenal Allah, bistiqani, dengan mengenal seyakin-yakinnya. Apa maksud kalam ni? Maksud kalam ni, perkara pertama, the first, cakap tu lah saya kerti pun. Perkara yang pertama wajib atas setiap manusia, apa dia? Kena kenal Allah dulu. Bistiqani, dengan yakin. Maksud dengan yakin tu, iktikad yang jazam, kena dengan sebenar dan ada dalil. Tu dia panggil dengan yakin. Maksudnya yakin tu mudah katanya, kena belajar lah baru yakin. Okey. Jadi Allah Ta'ala, kalau dia tak ada sifat qidam, nescaya ia baharu. Nampak? Tu dia panggil apa tu? Fikir kan? Kalau Allah tak ada qidam, nescaya mestilah dia tu baru. Maka baharu itu adalah mustahil. Baik, nama dalil ni panggil, cara-cara ni, dia kata kalau Allah tidak qadim, nescaya ia baru. Ni nama dia dalil akli, dalil fikir. Baik, dalil ni kategori mana? Ijmal ke tafsil? Tafsil ni. Ni tafsil ni, tafsil. Yang ijmal, apa dalil Allah Ta'ala qidam? Baharu alam ini. Dah cukup. Tu dalil ijmal. Kan saya sebut sebelum ni, kalau tiap-tiap sifat, wujud, qidam, baqa, sampai 20 sifat kaunuhu mutakaliman tu, tuan-tuan letak satu je dalil. Apa dalilnya? Baharu alam ini. Ataupun cukup ada alam ini. Dah. Itu dia panggil apa? Dalil ijmal. Apa hukum mengetahui dalil ijmal? Fardu ain, wajib hukumnya atas tiap-tiap mukallaf. Itulah dalil ijmal. Tuan-tuan, ni apa dia? Apa dalil Allah kudrah? Letak dalil ijmal apa? Ada alam ini, sah. Ada dalil. Apa dalil Allah Ta'ala bersifat dengan al-hayah? Ada alam ini. Dah, dia panggil dalil ijmal. Adapun sekarang ni, kita ke arah mengetahui dalil tafsil. Apa maksud tafsil? Tafsil yang terperinci sikit.
Bukan lagi ijmal, lebih ijmal. Yakni dalam sikit. Kalau ijmal ni gali lebih-lebih kurang je. Gali lebih-lebih kurang cukup. Kalau tafsir ni gali dalam sikit. Tu tafsir. Jadi sekarang ni kita dituntut fikir. Fikir macam mana? Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qidam, nescaya dia baru. Tak gitu. Kalau Allah tak bersifat dengan qidam, kita fikir. Kalau Allah Ta'ala tak sifat dengan qidam, nescaya ia baru. Kemudian apa lagi? Baca lagi. Dan jika adalah ia Allah baharu, kalau Allah tu baharu, maka berkehendak kepada yang membaharukan dia. Apa maksud yang membaharukan dia? Yakni yang mengadakan Allah. Kan kalau kita kata, kalau Allah tak sifat dengan qidam, nescaya ia baru. Apa makna baru tadi tu? Allah ada selepas daripada tak ada. Maknanya bermula dengan tak ada dulu, baru ada. Bila begitu, asalnya tak ada, kemudian ada, dah tentulah ada yang mengadakan dia. Maksudnya, yang menjadikan Allah. Sebab dia asal tak ada kan? Kalau. Ini dia panggil dalil akil, so fikir. Kalau Allah Ta'ala bermula dengan tak ada dulu, asal tak ada, lepas tu ada, siapa yang mengadakan dia? Ayatnya, dah tentulah ada Tuhan lain pula yang menjadikan dia Allah. Maka ini akal terima tak? Tak terima akal. Mustahil namanya. Faham tu? Itulah. Maka ini dipanggil dalil tafsil. Itu dia. Tafsil. Kalau ijmalnya, ada alam ini. Dah cukup tu je. Ada alam ini. Apa dalil Allah Ta'ala wahdaniyah. Ada alam ini. Apa dalil Allah kaunuhu mutakalliman. Ada alam ini. Dah cukup. Itu je. Tapi kalau tafsir, tiap-tiap sifat tu nanti akan dibahas menurut sifat tersebut. Macam ni. Ini kita tafsir ni. Okey. Tapi tak apa tuan-tuan. Mengetahui dalil tafsir ni hukumnya fardu kifayah. Maknanya wajib juga, tapi wajib atas sebahagian orang saja. Kira tuan-tuan ni wakil lah. Macam saya sebut dulu, untuk wakil untuk berapa kilometer? 2 marhalah. Kira-kira boleh jamak qasar. Jamak qasar ni berapa jarak dia? Ambil 8.8 kilometer. Mana dalam jarak 88.8 km tu mesti ada orang yang tahu dalil tafsir ni. Ya tahu dia. Kita fikir tengok. Kalau Allah tak bersifat dengan qidam, nescaya ia baharu. Kalau ia baharu, nescaya berkehendak kepada yang membaharukan dia. Mana kalau ada orang yang reti macam ni, dipanggil apa dia? Lepas fardu kifayah. Dan orang yang tahu tu, orang yang belajar, orang yang tahu tu, dia punya pahala Masya Allah menggunung, melangit. Tu. Pasal apa? Dia kaut orang yang tak tahu tu, orang yang tak belajar tak tahu. Bila tak tahu, pada dia tak adalah pahala, tapi taklah berdosa dia. Tetapi pahala tang dia tu kumpul masuk dalam akaun tuan-tuan. Bayangkan pahalanya besar mana? Pahala wajib sebab benda fardu, cumanya kifayah. Kalau fardu ain, bukan sebahagian, tiap-tiap orang. Jadi pahala tiap-tiap orang, pahala untuk dia seorang. Tapi fardu kifayah ni kifayah. Maknanya ketika mana tuan-tuan tahu, tuan-tuan jadi orang yang hakikatnya menyelamatkan daripada seluruh 88 km ni. Kalau tak ada seorang pun tahu, maka berdosa semua je tak? Tapi mujur ada yang belajar ni, tahulah dalil ni. Maka sebab tu kata kelebihannya sangat besar. Tunggulah akhirat besok, insya-Allah.
akan dibentangkan pahala kita ni. Pahala fardu kifayah, fardu ainnya, Masya Allah. Pahala itulah yang kita berhajat, tapi bukan sebab masuk syurga sebab pahala, tetapi bila pahala kita banyak, ia sebenarnya mengundang rahmat Allah. Rahmat Allah itulah jadi sebab utama kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjauhkan kita daripada nerakanya. Begitu. Sebab tu kelebihan mengaji ni cukup besar kalau orang dia nak menyedari. Baik, kemudian lagi. Dan melazimkan, kalau dia kata, kalau Allah Ta'ala berhajat kepada sebab asalnya kalau kita kata Allah tak ada sifat qidam, nescaya dia baharu. Kalau dia baharu, nescaya berhajat kepada yang membaharukan dia. Bila berhajat kepada yang membaharukan dia, akan jadi apa? Dan melazimkan, apa maksud melazimkan? Dan memestikan. Dan memestikan, dan melazim itu maksudnya dan memestikan apa? Akan terjadilah dua keadaan. Keadaan yang pertama, daur nama dia. Daur. Yang kedua, boleh jadi tasalsul namanya. Keadaannya tasalsul. Apa dia dua ni? Sabar dulu tuan-tuan. InsyaAllah kita cerita sekejap lagi. Okey, boleh faham ya? Baik. Jadi selesai terjemah dan kita mendhabit perkara-perkara yang mana kita perlu dhabit, catat di situ. Baik, kemudian ertinya bukan erti itu kita dah terjemah tadi dah. Ni maksudnya kita nak letakkan apa tu? Maknanya. Maknanya. Maksudnya huraian daripada matan tadi tu. Mula-mula kita baca matan dalam bahasa Arab, kita terjemah ke Melayu. Lepas tu kita catat apa yang perlu catat. Lepas tu sekarang ni ambil faham apakah makna, baru datang apa dia daur, apa dia tasalsul. Ni kita nak masuk dah ni. Okey. Maknanya apabila sabitlah, yakni tetaplah. Sabitlah tu maknanya tetaplah wujud Allah Ta'ala, wujud ada Allah Ta'ala dengan barang yakni perkara lah, dengan perkara yang telah terdahulu daripada dalil. Maksudnya setelah mana kita membicarakan dalil yang menunjukkan Allah ada. Sebelum ni kan kita dah masuk dalil wujud kan, dah habis kan. Dalil wujud Allah Ta'ala tu panjang lebar kita bicara itu. Jirim apa semua tu dah. Tu sifat-sifat jirim, a'rad apa semua tu selesai dah tu. Itu tafsir. Yang ijmalnya ada alam ini. Itu tafsir dah tu. Itu fardhu ain. Okey, kemudian maksud dia apabila sabitlah, tetaplah wujud Allah Ta'ala dengan barang yang telah terdahulu daripada dalil, wajiblah maknanya wajib akal lah, wajib akal itu. Mestilah, maksudnya akal kita mesti terima adanya. Wajiblah, mestilah bahawa adalah ia Allah qadim. Apa makna qadim? Allah yang bersifat dengan qidam. Itu dia. Maknanya lain kata mestilah Allah ada sifat qidam. Okey. Dan kaifiyah ni, kaifiyah itu maknanya dan cara ataupun kaedah. Itu maksud kaifiyah. Dan kaedah ataupun cara menetapkan dalil. Dan cara kaedah menetapkan dalil. Dalil apa dia? Macam mana kita nak menetapkan dalil, nak tahu dalil Allah qidam? Itu maksud dia. Macam mana caranya? Ni.
Dan kaifiyah menetapkan dalil bahawa engkau kata bahawasanya dalil Allah Ta'ala bersifat dengan qadim itu, caranya macam mana? Iaitu kita fikir, caranya fikir macam awal tadi kita cerita kan, namanya akli, fikir tengok, kalau Allah tak qidam, nescaya ia baharu. Kalau ia baharu, berhajat ia kepada yang membaharukan. Bila berhajat kepada yang membaharukan, akan jadi dua keadaan, dur, tasalsul. Tu fikir tu. Tu. Jadi cara menetapkan dalil ni ialah kita fikir tengok. Bila fikir-fikir jadi macam tu, itu dalil lah tu. Dalil tetap Allah bersifat dengan qidam. Okey. Maksud dia gitu. Iaitu kaifiat tu. Caranya macam mana? Iaitu jikalau tiada Allah qadim, tiada Allah bersifat dengan qidam, nescaya adalah ia Allah baharu. Ni saya sebut tadi kan, ni dia hurai lagi lah. Dan jikalau ada ia baharu, kalau Allah tu baharu, yakni Allah bermula dengan tak ada, lepas tu baru ada. Kalau begitu, nescaya berkehendak, berhajat kepada yang membaharukan dia, yang menciptakan dia Allah. Kalau Allah tak ada qadim ni, tu dia punya fikir, dia tengok situ. Maka bila macam tu, akan tetaplah bahawa Allah mesti bersifat dengan qidam. Kalau tak ada sifat itu, nescaya jadi baharu. Bila jadi baharu, berhajat kepada nak menjadikan dia. Seolah-olahnya kita kata, oh kalau macam tu, Allah Ta'ala baharu, yakni Allah Ta'ala ni tak ada dulu, lepas tu baru ada. Siapa yang mengadakan dia? Persoalan, siapa yang mengadakan dia? Dah tentulah jawabnya, ada lain Tuhan pula yang mengadakan dia. Lepas tu Tuhan yang menjadikan Allah tu, dia pun baharu juga. Dah berhajat pula kepada yang Tuhan lain mengadakan dia. Tuhan yang lain tu pula baharu juga, berhajat kepada yang ni dia panggil apa ni? Ni lah namanya tasalsul. Tak berkesudahan dia panggil. A dijadikan oleh B, B dijadikan oleh C, C dijadikan oleh D, D dijadikan oleh E dijadikan oleh F. Sampai bila? Tak berkesudahan, tak ada titik noktah dia. Ini dia panggil apa dia? Tasalsul nama dia. Tasalsul. Tasalsul. Nama dia, maulah tasalsul ni. Bila tasalsul tu mustahil tak? Mustahil. Maknanya tak berkesudahan. Tuhan ni kena jadi Tuhan ni, kena jadikan Tuhan ni. Lepas tu sampai bila? Tak berkesudahan. Akal tak boleh terima. Maka tetaplah kita fikir tengok, nescaya bahawa faham gitu, tetaplah Allah ada sifat qidam. Wajib Allah bersifat dengan qidam. Kalau tidak, jadi tasalsul tu. Maka tasalsul itu mustahil. Kalau tasalsul, nescaya kita pun tak ada, alam ni pun tak ada. Sebab dah banyak Tuhan. Satu Tuhan nak mentiadakan, satu Tuhan nak cipta benda lain, satu Tuhan nak gini-gini. Oh, jadi terabur. Jadi tak ada lah kita ni. Kita dipanggil apa dia? Cara kita menetapkan dalil Allah bersifat dengan qidam. Maka ni semua dipanggil dalil apa tadi ni? Dalil tafsil. Fardu kifayah. Jadi bila tahu ni, dia punya pahala dia, Masya Allah, lebih besar daripada pahala fardu ain. Itu dia. Baik, kemudian bagi barang yang dahulu bahawasanya tiap-tiap yang baharu itu, tiap-tiap yang baharu itu, maka tak dapat tidak baginya bagi baharu
Daripada apa? Daripada yang membaharukan dia, yang mengadakan dia. Dah dia baharu. Ingat ni, baharu-baharu ni asal tak ada, kemudian ada. Daripada tak ada kepada ada, mesti ada yang mengadakan dia. Yang mengadakan dia tu siapa pula? Kan, Tuhan satu lagi. Lepas tu Tuhan tu pula ada pula yang membaharukan dia. Mari pula Tuhan sebelum tu pula dah. Lepas tu Tuhan sebelum tu pula. Itu. Okey. Maka jika ada pekerjaan seperti yang demikian itu, maknanya tak berkesudahan. A dijadikan B, B dijadikan oleh C, C dijadikan oleh D, begitulah seterusnya, tak berkesudahan. Dia bagaimana? Yang demikian itu membawa kepada tiada berkesudahan, tak ada selesai jalan macam tu. Maka iaitu dinamai akan dia yang tak berkesudahan ni, namanya tasalsul. Dah faham tasalsul apa? Macam tu, tasalsul lah, faham dia pun. A dijadikan oleh B, B pula dijadikan oleh C, C pula dijadikan oleh D, sampailah Z. Lepas Z pun ada lagi. Walaupun Z dah tak ada huruf lagi, lepas Z itu ada lagi. Tak berkesudahan. Ini dia panggil tasalsul. Maka tasalsul ini mustahil, akal kita tak boleh terima adanya. Maka bila demikian, nyata dan jelas Allah mesti bersifat dengan qidam, maka wajib Allah bersifat dengan qidam. Sedia kala ada Allah, tidak ada permulaan adanya. Allah tak bermula dengan tak ada. Ada, tak berkesudahan. Tak berkesudahan ada Allah, betul. Itu bukan tasalsul. Tasalsul ni asal tak ada, lepas tu ada yang mengadakan dia, yang mengadakan dia pula pun baharu juga, asalnya tak ada, ada pula yang mengadakan dia. Yang ini dipanggil tasalsul. Itu dia. Maka setelah itu fahamlah kita, maksudnya wajiblah Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Faham gitu, khalas, ya Allah. Kemudian bermula jalannya mustahil pada tasalsul. Kenapa kita kata mustahil tasalsul ni? Jalannya macam mana? Nak fahamnya macam mana? Tu maksud dia. Bermula jalan mustahil, yakni mustahil akal. Akal tak terima pada tasalsul ini, bahawasanya jadilah ia membawa kepada ketiadaan Tuhan. Ni tasalsul ni maksudnya membawa kepada ketiadaan Tuhan yang sebenar. Tu maksud dia. Dan ketiadaan yang demikian itu mustahil, akal tak terima. Tu. Pada banyak Tuhan, mana satu Tuhan sebenar? Kan? Hak ni pun panggil Tuhan, tapi asalnya dia tak ada. Rupanya ada Tuhan lain yang, siapa sebenarnya Tuhan? Dia membuat, maksudnya bila tasalsul ni membawa apa natijahnya? Tak ada Tuhan yang sebenar. Sebab apa dia? Semua kena jadi belaka. Itu bukan sifat Tuhan. Sifat Tuhan ni menjadikan, bukan dijadikan. Allah Al-Khaliq, Allah pencipta, bukan yang kena cipta. Kalau kena cipta, jadilah dia baru. Asal tak ada, kemudian ada. Jadi tak berkesudahan macam tu. Maka jawabnya, tidak ada Tuhan yang sebenar lah hakikatnya. Mana satu Tuhan sebenar? Tuhan A ke Tuhan B? Sebab A pun Tuhan, tapi dia sendiri dijadikan oleh Tuhan B. Tuhan B nak kata Tuhan pun tak boleh, pasal apa? Dia sendiri kena jadi. Tuhan siapa jadikan dia? Tuhan C. Tuhan C pun tak juga, sebab Tuhan D menjadikan dia. Jadi macam tu cerita dia, tak berkesudahan lah. Sampai bila? Perkiraan yang tak ada kesudahan. Maka ni akal tak boleh terima. Macam tu lah maksud dia tu. Tu dia.
Mana tadi? Kerana bahawasanya Allah Ta'ala Maha suci daripada yang demikian itu. Allah Ta'ala Maha suci Allah daripada yang demikian itu. Bukan tasalsul. Tetap Allah Ta'ala qidam. Maha suci ia Allah daripada terhenti wujudnya atas wujud Tuhan yang dahulunya. Maksudnya asalnya Allah Ta'ala ni tak ada, kemudian ada. Siapa yang ada? Tuhan yang sebelumnya mengadakan Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Maha suci Allah daripada yang demikian, itu maksud dia. Lagi tiada berkesudahan itu mustahil baginya, bagi Allah. Dan wujud barang yang tiada berkesudahan itu mustahil. Yang kata tasalsul tadi itulah, Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, itu mustahil. Mustahil itu. Dan yang terhenti atas yang mustahil itu mustahil pula sepertinya. Dan lazim dan mesti daripada itu bahawa adalah wujud kita ini mustahil pula. Kalau dah Allah Ta'ala tu baharu akan jadi tasalsul ni yang tak berkesudahan, maknanya wujud kita ni pun mustahil pula. Kita ni takkan ada. Nak kamu maksud begitu. Sebab apa? Tuhan dah banyak sangat. Tuhan ni tak nak jadikan manusia. Tuhan ni nak menjadikan manusia. Macam mana cerita tu? Jadi perang habis perang Tuhan dengan Tuhan. Satu Tuhan tak nak jadikan makhluk, satu lagi Tuhan nak. Siapa yang kuat? Dia yang itu akal tak boleh terima macam tu. Tapi hakikat tengok, kita dah ada belum? Kita dah ada. Langit dah ada, bumi dah ada, segala susun aturnya. Maka ini dalil juga menunjukkan Allah qidam. Sebab tu kata sah ada alam ini dalil ijmal. Faham tak? Ada alam ini dalil ijmal atas Allah bersifat dengan qidam. Yang kita sedang cerita ni tasalsul daur ni apa dah? Ini dalil tafsir. Gitu. Kerana terhentinya atas wujud Tuhan dan yang terhenti atas yang mustahil itu mustahil pula sepertinya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, untuk daur kita sambung pula kuliah akan datang. Tasalsul dah faham, daur dia panggil daur. InsyaAllah akan datang. Sebab ayat yang perenggan ni nak cerita pasal daur, dia bahasa dia tu kalau tuan-tuan baca memang tak faham. Biasalah, tak faham dulu. Lepas tu ada nota kaki pula. Patutnya nota kaki ni membantulah untuk kita faham. Lagi tak faham jadinya. Jadi sebab tu kenalah macam mana pun kena penerangan juga akan datang. Wallahu a'lam. Bila dah faham barulah kita pun macam tu maksudnya. Cukuplah setakat ni. Semoga Allah Ta'ala menambahi kita dengan ilmu yang memberikan manfaat, dan Allah memberkati ilmu kita dan menjadikan kita orang yang benar-benar mengesa, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam erti kata yang sebenar-benar, insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.